Masuk. Masuk. Buka kasut. Kenapa suruh aku datang? Saja. Nak kau teman aku. Sian aku seorang-seorang. Dah agak dah. Kenapa tak pergi teman pengantin, duduk sebelah pengantin turun kipas tengah sekali? Mana boleh. Yelah, aku takut nanti kalau aku ada, kok Adam tak jadi kahwin pula. Kan? Ke kau takut kau tu yang berubah hati, tak nak kasih dia kahwin pula? Yelah, anggap je lah apa yang kau teka ni betul. Dah, jom. Mama kau dah tahu pasal Adam ni? Belum tahu lagi. Aku tak nak lagi Mama tahu kot sebab takut nanti tiba-tiba dia terbang dari Sabah tu. Tahu pun takut. Mak mana yang suka tengok anak dimadukan? Kau cuba cakap dengan aku. Boleh tak kita jangan cakap pasal hal ni? Please. Boleh? Nuhan. Adam tu bukan suami orang ke? Kenapa Aisyah nak kahwin dengan suami orang Dia tak kasihan kecam Mulut kau tu boleh tolong jaga sikit boleh tak? Membawang je kerja kau kan? Sebilah aku nak membawang. Tu kan persoalan. Kau ni kalau betul pun dia lelaki orang, kenapa masalahnya? Yang penting dia bukan perampas tau. Kalau dah lelaki orang, merampaslah tu. Fakta tu semua orang tahu. Pembetulan Mak Encik. Echa tu bukan perampas. Bini si Adam tu yang sendiri pergi masuk meminang Echa. Engkau kalau sibuk nak buat story, nak viralkan story nombor 1 Dasar gila followers. Sekarang tak susah lah nak kumpul followers. Aku beli je. Berbalik pada soalan. Apa motif bini pertama Adam tu bagi dia kahwin lain? Lepas tu, dia tak datang pula tu. Tante Aisyah tu yang... Itulah. Pakcik-makcik, terima kasih sudi datang. Teman mak ayah datang. Sama-sama, Adam. Apa pun pakcik nak ucapkan tahniah, Dam. Kau tu dah kahwin baru. Dah cek ke bini baru ni boleh mengandung ke tak? Kang, sia-sia je Kang. Kahwin baru, tak boleh mengandung juga. Jun, apa tanya macam tu? Dah keluar pun mengandung perempuan. Aisyah, kami minta diri dulu ya. Terima kasih, Makcik. Makcik. Ini makcik. Yang tu bukan makcik lagi. Mak. Ni, Kak. Terima kasih, Kak, Aisyah, Nuhan. Terima kasihlah majlis memang meriah. Makanan pun sedap. Adam, ingat ya. Sekarang ni kamu dah ada tanggungjawab yang besar. Ayah harap semuanya baik-baik je. Dan Aisyah, maaf kalau ada kekurangan dari pihak kami. Ayah doakan rumah tangga kamu supaya sejahtera selalu. Dan ingatlah pesanan ayah ni, rumah yang nyaman untuk berteduh dibuat oleh tangan manusia. Rumah yang kukuh dibuat oleh hati manusia. Ya. Dah. Balik dulu ya. Baik, balik dulu. Ya. Balik dulu ya. Sampai nanti telefon. Yelah.